Hello? Lala, Ni siapa? kau sekarang girlfriend Hakim kan? Siapa ni? Nama aku Fidaus. Okey, aku nak tahu kenapa kau marah-marah girlfriend aku? Siapa? Zima. Dia yang face macam-macam. Aku tak mengenal dia. Apa masalah kau? Kau cemburu dengan girlfriend aku apa pasal? Dia jauh lagi daripada cantik. Hello. Hello. Kau apa pasal? Kau tergila-gilakan Hakim tu apa pasal? Zima girlfriend aku yang kau nak marah-marah dia kenapa? Dia yang mama aku. Masalahnya. Apa benda kau ni? Sekarang aku tak kira apa barang macam mana pun aku nak kau minta maaf dengan girlfriend aku sekarang. Aku tak mahu dia. Dia yang sahabat aku dulu. Apa masalah aku nak minta maaf kat dia? Tak yang kau cemburu sangat. Aku boyfriend dia. Aku relax je. Tak cemburu sangat. Boyfriend kau tu bukannya handsome benar pun. Hello, aku pun tak kisahlah. Kau ni over kau tahu tak? Girlfriend kau yang over bukan aku. Dia tiba sangat ikut lah itu ini lah nyelak. Dia tak tahu mana datang lah minyak ni tiba sangat aku. Tak, engkau cakap apa dia sang kau? Apa yang kau tak puas hati sangat, yang kau panas aku tak tahu apa masalah dia. Aku tak tahu apa masalah dia. Sekarang dia yang sangat aku just relax je dia yang lebih bukan aku. Kau jangan, kau ingat aku ni apa? Kau jangan main-main lah. Kau budak-budak mentah tahu tak? Oh ya ke? Sekarang aku tak puas hati dengan kau ni. Kalau kau nak bercinta dengan budak ingo si Hakim tu, lantak engkau lah. Yang kau nak kaitkan dengan si Azima ni kenapa? Aku tak tahu masalah Azima friendless. Saya rasa apa benda tak nama dia. Aku tak tahu masalah. Dia salah aku bukan aku masalah dengan dia. Aku tak ambil tahu dan aku tak layan dia. Aku just cakap itu ni je. Apa kau cakap? Kau beritahu aku kau cakap apa? Kau tanya sendiri. Kau baca lah mesej aku ada bukti. Kau girlfriend Hakim kan? Kenapa? Tu aku nak tahu kau girlfriend Hakim kan? Sebab aku boyfriend Azima. Aku nak tahu apa sebenarnya hubungan dia dua orang ni. Aku tak tahu masalah kau dengan Azima tu. Tak ada kait dengan aku. Kau hal kau. Aku hal aku. So kau buat hal kau. Masalah kau. Tiba-tiba nak marah aku. Sekarang aku. Awak kau cari pasal dengan aku. Aku cari pasal dengan dia. Kau cakap pusing-pusing ni apa hal? Kau takut? Kau tengah takut sekarang kan? Kau tengah pusing apa bendanya? Sekarang ni pusing. Tanya dulu kau lah. Apa masalahnya dengan aku? Tak ada. Masalahnya kau dengan awek aku dua-dua macam budak kecil. Macam budak darjah 5 lah korang ni. Asal pula aku tak tahu apa-apa. Awak kau yang begini. Itulah, inilah. Dan sampai aku dapat tahu lah. Orang bagi tahu aku lah. Mana letak akal fikiran pun aku tak tahu. Kau aku tak tahu awak kau letak akal fikiran kat mana. Sama lah kau ni macam budak-budak lah. Aku malas nak layan korang ni lah. Yang kau layan aku buat apa? Sekarang ni yang kau layan buat apa? Yang kau aku buat apa? Aku sekarang tak buat hati. Dengan awek aku tak buat hati. Dengan kau aku tak buat hati. Dengan Hakim. Lantak kau lah. Aku nak jumpa Hakim sekarang. Aku nak jumpa Hakim. Jumpa je lah masalahnya dengan aku. Tak ada mana-mana. Taman datang kau mau ni tiba-tiba. Sekarang aku nak jumpa kau. Aku nak jumpa awek aku. Aku nak jumpa Hakim. Lantak lah kau. Tu apa tu? Tengok kau kena marah dengan mak kau. Kau kena marah dengan aku. Memang kau asyik kena marah je lah. Lantak kau lah. Kau masalah dengan aku. Kau kan buat apa hal? Ni berapa ni? Tiba pula. Mama aku tak ada mana-mana. Ni tiba pula kamu ni apa benda? Baik kau duduk rumah baca buku tolong mak kau lagi bagus lah. Oh ya ke? Susah ke kau? Memang susah lah aku nak telefon kau, nak sibuk, nak cakap dengan kau semua ni. Yang kau cakap apa, yang kau aku buat apa? Habis gading kau dah kau tutup lah. Aku tak ada masalah dengan kau. Tak ada masalah dengan awak kau. Dengan si, siapa yang namanya tu? Aku telefon bukan pakai kredit aku pakai telefon office. Lantak aku yelah. Aku telefon dekat Hot FM. Okey. Kau relax-relax, lepak-lepak, dengar radio, dengar panggilan hangit suara kau. Apa pula? Kau ni macam-macam lah. Apa benda yang kau panggil hangit lah. FM lah. Aduh. Susah lah cakap dengan kau ni. Nama aku AG. Aku buat panggilan hangit. AG. Panggilan hangit? Ya. Habis mana datang Azima dengan Hakim tu? Habis Hakim yang suruh dia hangitkan kau. Aku buat je lah. Aku yang suruh? Tanggung lah. Dah Azima, kau dah kena panggil langit lah Azima. Kau ni bukan aku Azima lah. Kau ni. Salah nama. Kau ni jahat lah.